orang yang mana dia dengar azan tapi dia tidak memberi respon. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, dia dengar. Tapi dia tak ada pun rasa nak menyahut. Bukan kata dia tak jawab azan, jawab. Menyahut artinya dia nak menjejak, dia nak memulakan langkahnya untuk datang ke masjid. Itu contoh. Maka itulah hadis yang kita akan tengok. Yang mana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari menceritakan bahawa Nabi bagi tahu solat yang paling berat ke atas orang munafik ini adalah solat fajar, iaitu subuh dan juga isyak. Itu dalam Sahih Bukhari. Kemudiannya, walau ya'lamu ma fihi ma la'atauhuma wa lahabwa. Kalaulah mereka tahu kelebihan yang ada pada kedua-dua solat tersebut, tentu mereka datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkap. Maksudnya datang kepada mendirikan solat walaupun dengan cara merangkap. Hadis ini dia berkaitan dengan sifat orang munafik, satu. Yang kedua pula, yang mana orang munafik ni, dema ni berat untuk menghadirkan diri mereka ke masjid. Itu nombor dua. Dan yang ketiganya pula ialah solat yang begitu berat ke atas orang munafik ini dalam bab jemaah adalah solat subuh dan juga solat isyak. Dan ini juga kalau kita lihat indikator ketika zaman Nabi itu nak tahu siapa munafik, siapa yang beriman. Itu dia berkait dengan solat jemaah. Jadi kalau hari ini kalau kita nak menggunakan indikator yang sama, wallahu a'lam, boleh jadi, boleh diguna pakai.